Untung bah anak muda Sabah kalau Perikatan Nasional menang. Ya. Ada macam-macam tawaran istimewa tau kepada anak muda. Pertama sekali, kepada anak muda Sabah yang berminat dalam bidang pertanian. PN akan memperuntukkan dana tani belia berjumlah 100 juta ringgit bagi menggalakkan anak muda Sabah berjaya dalam sektor pertanian moden. Selain itu, PN akan mengadakan program tanah tani belia supaya anak muda Sabah mempunyai akses untuk mengusahakan tanah kerajaan negeri yang terbiar. Keduanya, kerana Sabah ini wilayah yang popular dalam sektor perlancongan, PN akan mengadakan program Sabah Tour Pro bagi melahirkan lebih 2,000 orang pemandu pelancong profesional di kalangan anak muda Sabah. Ketiga, PN akan memperuntukkan bajet 2.5 juta setahun melalui skim bantuan P-Hailing Sabah untuk membantu 5,000 anak muda Sabah mendapat khidmat selenggara motosikal dan perlindungan insurans. Bukan itu je. Ada lagi tau. Keempat, PN akan mengadakan program Sabah Drone Pilot bagi melahirkan 2,000 juruterbang drone profesional di kalangan anak-anak muda Sabah. Kelima, untuk menyokong kreativiti anak Sabah, PN akan mengadakan program Sabah Creators bagi melatih dan mencungkil bakat mereka yang berminat dalam bidang animasi, lukisan digital, reka bentuk kreatif serta pembangunan video game. Seterusnya, PN akan mengadakan program Sabah Innovation Accelerator dengan dana permulaan RM100,000 kepada anak muda Sabah yang berminat menubuhkan startup company dalam sektor pertanian moden, ekopelancongan atau teknologi digital. Wow, best betul lah. Anak-anak Sabah kan hebat dalam bidang sukan. Jadi PN akan mengadakan program pembangunan sukan berprestasi tinggi bagi mencungkil, melatih dan melahirkan lebih ramai anak muda Sabah yang berjaya dalam bidang sukan, termasuk e-sport. PN juga akan menjadikan Sabah sebagai destinasi sukan air bertaraf dunia dan juga menyediakan Sabah Sports Scholarship, iaitu beasiswa kepada anak muda Sabah yang berbakat tinggi dalam bidang sukan. Kepada yang minat dalam bidang sukan permotoran pun tak dilupakan. PN akan menubuhkan Akademi Permotoran Sabah yang lengkap dengan litar latihan bagi melahirkan seramai mungkin anak muda Sabah menjadi pelumba motosikal profesional. Wah, banyak betul tawaran Perikatan Nasional kepada anak muda Sabah. Ini menunjukkan PN serius dan prihatin terhadap peranan anak muda sebagai aset penting masa hadapan Sabah. Best kan? Jadi, Gen Z dan anak muda Sabah jangan lupa untuk undi Perikatan Nasional 29 November nanti. Kasih balik!